أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syamsyara binti Muhammad Zawi selaku pengacara TVPSS SMK Jelawat. Pada hari ini, suasana ceria dan penuh warna-warni terukir jelas kelihatan di sekitar kawasan sekolah hari ini sempena sambutan Aidilfitri peringkat SMK Jelawat bagi tahun 2026. Jom ikuti liputan khas daripada kami, kru TVPSS SMK Jelawat. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang ialah Puan Fauzia binti Endut selaku PKM SMK Jelawat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada beberapa soalan untuk ditanya. Apakah tujuan pihak sekolah mengadakan majlis perayaan ini? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pihak sekolah mengadakan majlis sambutan Hari Raya seperti ini. Yang pertamanya menyahut seruan agama Islam, syiar Islam bahawa Hari Raya adalah hari kemenangan yang perlu disambut oleh semua umat Islam. Jadi yang pertamanya tujuannya untuk meningkatkan ukhuwah, hubungan antara guru, murid dan seluruh warga sekolah. Apakah harapan Ustazah bagi program ini? Bagi saya harapan majlis sambutan Hari Raya seperti ini perlu diteruskan kerana sambutan seperti ini banyak manfaatnya mengeratkan hubungan silaturahim antara semua warga sekolah dan dapat menikmati juadah-juadah yang disediakan seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Terima kasih Ustazah. Sekian sahaja temu rahmat pada kali ini daripada TVPSS SMK Jelawat. Anda dah habis tengok tayangan video tadi? Saya harap semua terhibur dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat SMK Jelawat. Sekian daripada saya, Nur Syamsyara binti Muhammad Zawi. Sekian, terima kasih dan selamat Hari Raya semua.